pagi sebelum pukul 10 ni Mbak Sinilah nak keluar ke halaman bagi yang masih ada di rumah tu kan, nak tengok pokok-pokok keliling. Kalau ada pokok lah kat rumah. Siram-siram pokok bunga apa semua. Kaedah pembiakan tampang. Betul tak? Betul, tampang. Ada 3. Ada 3, apa dia? Cantuman tut, cantuman tunas dan cantuman baji. Sebenarnya kalau habiskan tapi apa tak tahu tak pernah cuba satu pun. Saya dah buat rujukan tadi. Kaedah ini sebenarnya dia klon. Menggunakan daun ke batangnya, pokok-pokok bunga untuk sama dengan pokok yang induk supaya apa? Pokok itu tak pupus 100 tahun yang akan datang, pokok itu sama lagi dengan pokok yang ada sekarang. Ya, dan barangkali dapat menghasilkan satu baka baru dengan penghasilan ataupun pencantuman kedua tersebut. Saya nak belajar. Kita saksikan kaedah pembiakan pokok selepas ini. Masihkah anda ingat pada zaman persekolahan, kita pernah didedahkan dengan pembelajaran teknik membuat cantuman tut bagi mata pelajaran kemahiran hidup? Di Mardi terdapat 3 jenis kaedah pembiakan tampang yang telah dipraktikkan sehingga kini. Teknik-teknik yang kami pakai di Mardi termasuklah teknik cantuman mata tunas dan juga baji. Selain teknik cantuman mata tunas dan baji, kami juga menggunakan teknik tut bagi tanaman yang sesuai. Untuk teknik-teknik seperti teknik mata tunas, kami menggunakan varieti durian, mangga, nangka dan juga cempedak. Dan bagi teknik tut, kami ada menggunakan varieti-varieti seperti jambu air, jambu batu dan jenis-jenis limau tempatan. Teknik bermula dengan pengumpulan biji benih. Biji benih buah-buahan yang terpilih akan disemai di dalam batas yang menggunakan medium pasir untuk mempercepatkan proses percambahan biji benih. Setelah anak pokok dari biji benih yang disemai mencapai usia beberapa bulan, anak pokok tadi akan dipindahkan ke dalam polybag sehingga ia mencapai usia yang sesuai untuk menjadi pokok penanti. Antara kaedah pembiakan yang dijalankan oleh Mardi ialah teknik pembiakan tampang melalui teknik cantuman mata tunas. Cantuman mata tunas ialah satu kaedah pembiakan yang mana bahagian tampang iaitu mata tunas pokok baka diambil dan dicantumkan dengan bahagian pokok penanti. Mata tunas ini akan membesar dan menjadi seperti pokok baka. Pembiakan menggunakan teknik cantuman mata tunas bertujuan untuk menghasilkan anak pokok dengan baka tulen dan berbuah dalam tempoh yang singkat selain mempunyai ketinggian yang rendah berbanding pokok yang dihasilkan melalui biji benih. Teknik ini amat sesuai untuk tanaman seperti pokok durian, rambutan, nangka, cempedak, belimbing dan pulasan. Manakala pembiakan tampang melalui teknik tut bertujuan untuk menghasilkan anak pokok baka dengan baka tulen dan berbuah dalam tempoh yang singkat. Teknik ini sesuai untuk tanaman seperti jambu batu, jambu air, jambu tanpa biji, limau bali, limau kasturi, limau nipis dan limau purut. Cantuman tut ialah proses mengeluarkan akar pada bahagian tampang induk tanpa memisahkan bahagian tersebut daripada pokok induk. Selain itu, pembiakan tampang melalui cantuman baji juga dijalankan. Cantuman baji merupakan proses untuk mencantum 2 bahagian pokok yang masih hidup dengan cara atau kaedah yang membolehkan bahagian-bahagian itu bersatu dan akhirnya berfungsi sebagai satu pokok. Kaedah cantuman baji ini bertujuan untuk menghasilkan anak pokok baka tulen dan berbuah dalam tempoh yang singkat serta mempunyai ketinggian yang lebih rendah berbanding anak pokok dihasilkan melalui biji benih. Di samping itu, kaedah ini amat mudah untuk dipraktikkan dan sesuai untuk tanaman seperti mangga, ciku, durian, kopi dan betik. Seluruh proses dari semaian sehingga jualan telah disijilkan dengan sistem pengurusan kualiti MSISO 9001-2008 bagi menjamin mutu produk yang terhasil. Bahan tanaman Mardi ini boleh didapati di BB Shop Ibu Pejabat Mardi Serdang dan juga di pameran-pameran pameran pertanian jualan seluruh negara. Kesimpulannya, pembiakan tampang dapat menghasilkan pokok yang seragam dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan pokok induk. Pembiakan tampang lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan cara pembiakan biji benih. Selain itu, pembiakan tampang dapat menahan pokok daripada serangan sesetengah penyakit yang biasa menyerang pokok atau anak benih.